Matematik tingkatan 2 bab 4 topik poligon. Macam mana kita nak jawab soalan satu ni? Jadi kat sini kita boleh nampak add dengan 110 darjah. Jadi cari nilai add. Jadi anda kena ingat untuk bulatan adalah 360 darjah. Untuk separuh bulatan adalah 180 darjah. Jadi ini adalah separuh bulatan. Jadi kalau kita buat macam ni, ini separuh bulatan, betul tak? Jadi macam mana kita nak cari nilai add? Jadi kita boleh buat macam ni. Add tambah 110 darjah sama dengan 180 darjah untuk separuh bulatan. Jadi add sama dengan 180 tolak 110. Kenapa tolak? Sebab 110 ni positif, apabila pindah ke kanan menjadi negatif. Sebab itulah jadi negatif. Jadi add sama dengan 180 tolak 110, kita akan dapat 70 darjah. Jadi add sama dengan 70 darjah dekat sini. Ini adalah jawapannya. Mudah je kan jawab soalan ni?